ketahui olehmu bahawa sungguh semulia-mulia waktu berzikir pada siang adalah zikir setelah subuh. Zikir wuro yang paling mulia waktu haji le subuh. Dia paling afdal waktu berzikir. Paling berat le fadilah haji. Rawaina an Anas radhiyallahu anhu fi kitab Tirmizi wa ghairi. Kami riwayat daripada Anas radhiyallahu an dalam kitab Tirmizi dan lainnya. Qala berkata ia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shallal fajra fi jama'atin, siapa yang salat fajar, salat subuh dalam jamaah, kemudian duduk berzikir akan Allah Ta'ala, hatta tatlu'a syamsu, sehingga keluar matahari. Le salat subuh berzikir sampai terbit matahari. Tekai terbit matahari, kemudian sembahyang 2 rakaat. Sunat syuruk kan, pendapat yang sunatnya. Kanat ka ajri hujjat hajatin, ada ia seperti fahla haji dan umrah sempurna. Ulang-ulang sempurna. Kelom riwayat dalam kitab Tirmizi dan lainnya daripada Abi Dzar radhiyallahu an. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang mengucapkan pada belakang salat subuh, pada hadiahnya itu menduakan akan 2 kakinya, duduk tinggi kaki, ya duduk biasa. Tak duduk, tengok tak kuih lagi, kuih menua. Segelom bahawa berkata-kata, pui kun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Dituliskan baginya 10 kebaikan. Dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Dan diangkatkan baginya 10 derajat. Dan adalah harinya demikian pada terpelihara daripada setiap yang dibencikan. Dan dia dari sesuatu yang hendak tersenangi. Wa hurisa minasyaitan, dan dijagakan daripada syaitan. Terjaga dari syaitan. Artinya terkawal tanya dari syaitan, hai ganggu li syaitan. Walam yambaghi li zambin. Dan tidak patut bagi dosa bahawa ia dapati akannya dosa pada demikian hari. Kecuali akan syirik dengan Allah Ta'ala. Yang bagi mana mah? Betul. Artinya dosa yang hidup bertanya lagi abai glih gerawai. Kecuali syirik. Yang syirik dengan Allah yang ampun. Tapi menyo dosa lain nyuruh nepa ampun. Iban? Hanya jema istisna gerawai. Tiga pegah ampun dosa. Termasuk dosa raya. Cuma ini salah satu je syirik dengan Allah. Cuma ada dosa raya boleh nampak ampun oleh Allah. Tanya memang wajib taubat, tapi Allah yaghfiru limai yasha. Dengan berkat-berkatnya kadang-kadang harapan dosa-dosa raya nampak ampun. Masalah katanya wajib taubat je, kewajiban lain. Tak wajib taubat je. Karena tengok huruf akhirat, orang yang berdosa nampak ampun. Tapi yang nama janji oleh Allah nampak ampun dosa syirik. Dosa hana imannya hana ampun.
Penyoi lain na urang yang ne pampun dosa. Nyan pakar kerja terpampun nyan sebab nyan habis tak tepu le kedai. Antuk ilmu kedai. Pu sebab sebagian ne pampun pohana. Kadang na sebab-sebab yang je kena pampun ya Allah. Mantap kenya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kena ba 10 ye. Ya kan? Masing-masing na fadilah roy atas 10 yang ni. Kun jule mandu masing na fadilah roy.